Cek cok. Assalamualaikum. Hello kawan. Balik lagi kita di channel Mudah Saja. Apa khabar semua? Mudah-mudahan baik-baik sahaja. Video kali ini kita nak kongsi pasal stereng ni. Ini stereng proton waja jenis yang ada beg udara. Sebenarnya kita nak tukar stereng ni. Jom layan video ni sampai habis. Yahoo! Nanti jangan subscribe, jangan lupa like dan share, jangan lari. Okey, jom. Okey kawan-kawan, mula-mula kita kena buka bahagian ni dulu. Ada dua skru. Yang pertama ni kena buka penutup dia. Jap, kita cungkil je. Okey, dah terbuka. Nampak tak skru dia tu? Yang sebelah sini ada satu lagi. Alamak, silaulah pula. Kawan-kawan boleh nampak tak skru tu? Kita tengok balik sebelah kanan ni. Nampak jelas kan? Longgarkan skru tu sampai habis. Dah boleh buka dah bahagian ni. Tarik perlahan-lahan. Ni wayar beg udara. Kita cabut dulu. Okey, kita letak benda ni kat tepi dulu. Lepas tu kita buka pula nut yang kat tengah-tengah tu. Nut tu saiz 14mm kalau tak salah. Ni wayar horn. Kita cabut soket dia. Okey kawan-kawan, dah boleh cabut stereng ni. Inilah keadaan wayar-wayar yang ada pada clock spring. Ini stereng yang kita nak pasang. Yang ni pun ada beg udara. Tapi kita abaikan dulu. Belakang ni soket penyambung untuk horn. Untuk info, clock spring ni dah rosak. Nak tukar tak ada bajet lagi. Pakai dululah. Mari kita pasang dulu stereng ni. Ikat balik nut ketat-ketat.
Kalau dah ketat tapi steering masih longgar, boleh lapik wasir belakang nut tu. Mungkin wayar kuning ni kod wayar horn. Lain kalilah kita buat. Kita rapikan wayar-wayar ni. Lepas tu boleh pasang bahagian penutup dia. Masukkan kasih ngam-ngam sampai ada dengar bunyi klik. Ketatkan balik dua skru macam yang mula-mula tadi. Skru dia pakai jenis bintang cam ni. Okey kawan-kawan, dah siap pemasangan steering ni. Cantik bukan? Sampai sini je lah video kali ni. Terima kasih sudi menonton sampai habis. Jumpa lagi di video lain. Assalamualaikum. Bye-bye.